Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni Cik Syah nak buat video pendek je lah. Cara-cara nak tukar bal belakang Kawasaki Z250. Okey. Cara dia lah. Mula-mula korang buka seat ni. Buka seat. Okey, macam biasa kunci dia di bawah ni, buka seat. Lepas tu korang buka ni kan. Buka ni. Nampak tu bal dia. Korang tak payah nak buka skru sini ke, buka sini tak payah. Macam ni. Lepas tu dia ada lock di sini Lock dia cuma pulas je. Pulas, korang tarik. Pulas, tarik. Ya, ni dia. Lepas tu macam biasa dia ada tu. Tekan, pulas, cabut. Cabut, tukar bal yang baru. Lepas tu kita masuk balik macam biasa. Tadi Cik Syah dah tukar, yang lama dah terbakar, tengok nyala ke tidak. Sebelum masuk tu kita test dulu ya. Okey, kita test dulu. Buka kunci, okey, menyala. Kita brake. Alright, brake kaki. Alright, menyala. Alhamdulillah. Itulah cara-cara nak tukar mentol belakang Z250 terbaik.